Assalamualaikum. Hari ni kita punya game. Kita nak main cari barang mengikut huruf. Okay, so kita start dengan Alia dulu. Huruf K. Kasut, 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 kasut. Kasut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Aku nak ambil kipas tapi terguna. Farid. Ambil dua kita. Tapi berjaya juga. Farid dengan Faiz. Kotak terpilih ya Mail. Huruf P. Ha? Perfume. 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 Pen. Perfume. Perfume. Kira 10 Oh, sah. tak payah. Okay. Biju. Serius lah. Jumpa dia payung. Okay. Next. Sama. Yap. Nah. Huruf B. B. Blush. Back. Bet. Beg duit boleh tak? Tak ada di bag dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, batal ada. Okay, huruf T. TV. Driver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sempat. Nah. Huruf U. U. Ubat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huruf K. Kalkulator. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Akulah. Aduh. Huruf R. Lapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Aku nak cari roti pun. Macam okay, nampaknya berakhir sudah. Walaupun saya kecundang awal bukan apa-apa, just bagi peluang. Okay, so pemenangnya adalah Dina. Okay, so kita jumpa di next content pula guys. Bye.